Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan buat ulasan perlawanan antara Penang versus Sabah dalam final Challenge Cup untuk first leg. Yang mana keputusan berakhir 1-1, gol dijaringkan oleh Wenzel Hall dan gol pasukan Sabah dijaringkan oleh Gabriel Perez melalui sepakan penalti lah. Pada perlawanan ni sebenarnya Penang agak rugilah apabila Eric Brandon gagal menyudahkan peluang yang terhidang untuk menambah jaringan buat pasukan Penang. Manakala untuk pasukan Sabah, mereka bertahan dengan agak baik. Dan kalau kita lihat dari segi penggunaan taktikal yang diguna pakai oleh kedua-dua pasukan adalah sedikit berbeza. Yang mana untuk pasukan Sabah, mereka bermain as a team play, mereka lebih kepada formation waktu menyerang adalah 3-5-2 dan waktu bertahan adalah lebih kepada 5-3-2 lah. Yang mana mereka berubah di bahagian back 5 dan waktu menyerang mereka akan utilize mereka punya wing back. Tetapi ada sedikit permasalahan yang berlaku dalam formation mereka punya corak menyerang lah. Manakala untuk pasukan Penang, mereka lebih kepada back 4 ataupun lebih kepada 4-5-1 dengan meletakkan Kipre as a focal point ataupun as a target man. Tetapi yang menjadi target man ataupun menjadi orang kata apa, focal point untuk pasukan Penang bukanlah Kipre. Sebaliknya Wenzel Hall yang dijadikan sebagai pemain yang di-rely ataupun diharapkan di bahagian final third lah, apabila penerapan ataupun corak serangan Penang adalah lebih kepada untuk utilization bermain secara direct play. Bermaksud mereka akan hantar bola jauh-jauh untuk Wenzel Hall ligan lah. Memang nampak 100% attacking pasukan Penang berharap kepada Wenzel Hall sahaja. Manakala untuk bahagian tengah nampak sedikit kelang kabut dan mereka seakan-akan tak boleh nak dictate tempo, mereka tak boleh nak control dengan baik di bahagian tengah, sehinggalah Haziq Kutiaba masuk di second half, baru nampak yang pasukan Penang ni boleh untuk kontrol bahagian tengah dengan lebih baik lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Yang mana untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Sabah lah. Apakah perkara positif yang kita dapat lihat untuk pasukan Sabah? To be honest, tak banyak perkara positif ataupun perkara yang kita boleh kritik ataupun boleh menilai dengan baik lah untuk geng pasukan Sabah ni. Cumanya apa yang saya boleh katakan untuk back 3 iaitu Gabriel Perez, Rawi Simbatul dan juga Dominic Tan, mereka bertiga bermain dengan sangat cemerlang lah apabila mereka berjaya untuk bertahan dengan begitu baik untuk pasukan Sabah dalam mengekang pergerakan ataupun serangan daripada pasukan Penang untuk masuk ke dalam kotak penalti. Dan dalam masa yang sama, mereka bertiga juga amat tenang apabila mereka dipress ataupun ditekan oleh pasukan Penang. Jadi mereka senang untuk keluar daripada high pressing ataupun tekanan tinggi yang diberikan Penang apabila mereka bermain dalam build up ataupun play from the back dalam fasa build up phase yang pertama. Itu yang saya suka lah. Dan untuk game ni memang Gabriel Perez antara the leadership untuk pasukan Sabah. Apabila dia boleh dictate dan boleh command di bahagian belakang, memang adalah satu perkara yang positif, dan dia juga berjaya menyudahkan satu sepakan penalti, which is benda tu memang positif lah. Cumanya agak loophole sikit untuk pasukan Sabah, yang mana untuk game ni mereka menggunakan dua midfield iaitu Dean Pelekanos dan juga Lujbik, which is kalau dalam every game Sabah saya akan puji Lujbik, tetapi untuk game ni saya tak puji Lujbik. Sebab apa? Sebab untuk Lujbik saya nampak untuk game ni dia beraksi di bawah Bilopa, yang mana Dean Pelekanos bermain dengan lebih advance dan lebih bagus dari beliau di bahagian tengah lah, yang mana Dean Pelekanos ada 2 ataupun 3 percubaan yang hampir menggegar gawang Penang dari percubaan dari luar kotak penalti. Cumanya Dean Pelekanos ni dia punya accuracy ataupun percubaan, dia punya shooting jarak jauh itu perlu diperbaiki lagi lah untuk accurate ke arah gawang dan jadi lebih bahaya daripada segi power shot kan. Tetapi nak compare Lujbik dan Pelekanos, memang nampak yang mereka berdua ni mungkin kurang keserasian daripada segi nak kontrol bahagian tengah, nak bergerak lebih bagus lah. Cumanya boleh dipuji kepada Ernesto dan juga Dan Ingham, yang mana boleh saya katakan bila Sabah bermain dalam fasa untuk bermain sebagai wingback, mereka banyak guna Ernesto, Fumipa dan juga Dan Ingham lah. Tapi Dan Ingham dan Ernesto untuk game ni kalau kita lihat, mereka tak selalu untuk hold the touchline ataupun covering on the width area. Bermaksud mereka tak cover kelebaran padang lah, yang mana mereka lebih banyak inverted masuk ke half space ataupun central. Jadi kita boleh nampak
nampak untuk game ni Sabah sebenarnya tak memfokuskan untuk exploit bahagian wide area pasukan Penang pun. Selalunya kalau bermain dengan wingback, kita akan nampak pergerakan overlap dan sebagainya daripada seorang wingback untuk covering ataupun hold the touchline. Tetapi untuk game ni kita boleh nampak yang Sabah punya pendekatan adalah mereka bermain dengan lebih narrow. Bermaksud mereka focusing more on the central dengan half space berbanding kepada wide area. Begitu juga dengan bahagian hadapan, macam mana mereka guna Hazard Haras, macam mana mereka guna Darren Lock dan mereka guna Chris Malone ataupun Ondok Ball lah, yang mana ketiga-tiga player di front three ni pun mereka bermain dengan lebih kepada untuk bermain dengan lebih narrow ataupun lebih dekat ke depan. So benda tu sedikit menjadi permasalahan. Sebab apa? Sebab kalau Sabah yang kita kenal, mereka adalah typical player ataupun typical team yang suka untuk covering on the wide area and then exploit ataupun cut in masuk ke dalam lah. Tapi bila mana mereka meletakkan Ondok Ball dan juga Darren Lock as a focal two player di hadapan, kita boleh nampak benda tu sedikit menjadi permasalahan sebab kedua-dua player ni tak terlalu berdekatan. Jadi loophole dekat bahagian midfield tu, mereka tak ada seorang connector ataupun playmaker yang boleh connect untuk bahagian midfield lah antara Pelicanos, Lujbi dengan Ondok Ball dan juga Darren Lock. Sebab apa? Sebab Azhar Haras pun diletakkan lebih fokus untuk di half space kanan. So walaupun bermain dengan narrow, tapi the gap between the front three adalah nampak sangat gap tu terlalu besar, yang mana mereka tak terlalu berdekatan untuk pecahkan blok pertahanan dan agak isolated. Contohnya kita bila mana Ondok Ball dapat bola, Ondok Ball seorang kat depan. Bila Darren Lock dapat bola, Darren Lock seorang kat depan, which is tak ada supporting play daripada pemain-pemain yang lain. Jadi di sini Sabah kena mencari bagaimana mereka nak exploit dan bagaimana mereka nak contribute untuk ada supporting play yang lebih better lah. Sebab apa? Sebab di second half waktu dah nak habis game, mereka dah bawa masuk Fahar Roslan dan juga Jafri Fidios Chiu, yang mana which is bagi saya that is a good substitution yang dilakukan oleh Garrido Torres. Sebab apa? Kemasukan Fahar Roslan dengan Jafri Chiu, dua typical player yang ada individual brilliance dan juga experience, kita boleh nampak yang mereka agak selesa untuk covering more on the right dengan bahagian kiri yang kanan pasukan Sabah lah. So benda tu yang menjadi fear factor dan menjadi faktor kepada pasukan Sabah punya attacking nampak lebih agresif, dan mereka perlukan that kind of players yang boleh untuk go through big 1v1 apa semua. Bukannya mereka main narrow tapi no idea dan supporting play tak ada, menyebabkan mereka mati kutu dekat situ. So benda tu yang Sabah kena perbaiki untuk the next game yang akan datang lah. Jadi itu untuk Sabah, banyak benda juga mereka kena perbaiki. Untuk pasukan Penang, to be honest, Penang taklah bermain dengan teruk, tetapi in term of idea ataupun creativity, kita boleh nampak yang Penang ni terlalu rely on Kipre dan juga Wenzel Hall. Tetapi kalau Kipre, dia boleh dikatakan in term of physical wise memang nampak dia boleh control the ball dan sebagainya, nak hold up, tetapi tak mudah lah bila mana dia berhadapan dengan Arabisin, dengan Gabriel Perez, dengan Dominic Tan. Banyak dia hilang bola, dia banyak kawalan, dia tak boleh lepas. Mungkin dari segi umur memang susah lah nak beat pemain-pemain yang lebih muda, tetapi bila mana mereka menjadikan Wenzel Hall sebagai focal point, which is a good thing. Sebab apa? Sebab Wenzel Hall ni ada credibility dan juga individual brilliance yang bagus. Dia ada pace, dia ada ball control yang bagus, dia boleh exploit dengan kelajuan dan sebagainya. Tetapi bila mana hang bermain dengan meletakkan Wenzel Hall sebagai focal point, banyak sangat hang skip the middle part, yang mana banyak bola-bola yang dihantar ke bahagian hadapan adalah more to direct. Even kalau kita tengok kepada gol tu memang marvelous. Sebab apa? Sebab Fat Obilo dia daripada bawah, memang kalau tengok Penang cuba main play from the back, tapi bila mana play from the back, midfield tak bagi coverage ataupun tak bagi supporting untuk ball progression ke middle third ataupun ke kawasan tengah, macam mana pasukan kita nak progress bola daripada bahagian bawah? Jadi mau tak mau defend terpaksa untuk bermain dengan diagonal pass ataupun long ball lebih direct ke depan lah. Dan benda tu nasib baik efektif, yang mana Wenzel Hall buat larian, tiba-tiba Fat Obilo nampak kosong, satu long ball kepada Wenzel Hall, Wenzel Hall dengan tenang, satu gol yang lawa lah. Bagi saya ketenangan yang sangat-sangat lawa oleh Wenzel Hall kan, finishing wise yang memang bagus. So Wenzel Hall memang layak diberi man of the match lah. Tapi itulah, fan main bunga api awal sangat, tengok-tengok and tengok seri masih ada second leg lah. So benda tu yang mereka kena faham lah. Dan untuk back four, Brundo dengan Wenzel Hall bagi saya tak ada masalah, cumanya
sebenarnya ada beberapa perubahan yang mana Kamil Amirul dengan orang kata apa, Irfan, yang mana mereka bermain sebagai right back dengan left back. Kamil Amirul mungkin dia bukannya position dia yang sebenar, sebab kalau kita tengok kepada Kamil, dia bermain sebagai right back, dia akan agak ofensif dengan agresif untuk more attacking threat. Tetapi bila dia main kat kiri, kita boleh nampak yang bahagian kiri pasukan Penang dengan ada Firdaus Sayadi pun tak menjadi sangat bila mana tak dapat support. Dekat bahagian tengah, Arif Syakirin dengan Eric Brandon, yang mana Eric Brandon untuk game ni letak sebagai nombor 10, tapi saya tak nampak sangat dia bermain as a playmaker. Sebab apa? Sebab selalunya dia akan main role yang lebih deep, dia akan turun ke bawah untuk collect the ball dengan berundo. Tetapi untuk game ni, sebab mereka dah bermain dalam double pivot, mereka guna Arif Syakirin dengan orang kata apa, Izzat Zikri yang awal-awal dia main waktu first half dia main nombor 10, tapi tak apa menjadi, kena yellow card. Lepas tu ditukar, bawa masuk Haziq main dengan Arif Syakiri sebagai double pivot, dan mereka push Eric Brandon untuk main sebagai nombor 10. Tapi benda tu still lagi nampak the lack of creativity dan juga ball progression di kawasan middle third lah. Jadi mereka hilang dekat bahagian tengah tu. Haziq is the best player in term of nak intercept, aggressive, push forward dan sebagainya, tapi untuk diutilize untuk ball progression, mereka gagal untuk buat benda tu. Saya rasa the best way is mereka letakkan balik OJ Potera bermain di attacking midfielder, dan mereka letak Haziq Kutiaba, dan juga mereka letak player seperti Chia Rohan, ataupun mereka letak orang kata apa, mereka letak Arif Syakirin ataupun Izzat Zikri sebagai double pivot, dan mereka letak kiri Firdaus Sayadi, kanan Wenzel Hall, dan striker mungkin Coutinho masuk. Walaupun Coutinho semalam masuk taklah impact banyak sangat kan, tapi masih banyak benda yang mereka perlu perbaiki. Macam mana mereka nak guna utilize the midfield area untuk penetrate dan juga bermain dalam situasi yang lebih kecil, ataupun macam mana mereka nak breaking the line untuk bahagian tengah, selain daripada breaking the line dengan hantaran-hantaran jauh. Benda tu yang menjadi persoalan kepada pasukan Penang. Macam mana mereka nak utilize the potential players yang ada dekat midfield untuk mereka control the game menjadi lebih efektif. Itu yang akan menjadi persoalan, sebab Wenzel Hall memang antara player yang mereka boleh harapkan. Defense tak ada isu sangat, keeper pun cemerlang semalam, yang mana Ramdan Hamid berjaya save peluang daripada ondok ball, and yang mana 1v1 ondok ball tu saya pun tak faham macam mana situation tu tak boleh score kan. Tapi kalau saya jadi ondok ball, saya kecewa lah. Jadi Ingham pas lawa lah, tiba-tiba ondok ball tak score. Jadi overall kedua-dua pasukan menunjukkan satu gameplay yang seimbang, end to end game. Cumanya kedua-dua pasukan mempunyai masalah yang lebih kurang, tetapi bagaimana mereka nak perbaiki, mereka masih ada masa untuk the second leg nanti. Kita tengok siapa lah bakal juara Piala Cabaran untuk season ni. Okay, Assalamualaikum.